Wah, nampak macam sedap aja bihun goreng ni. Dekat mana ni? Jomlah kita singgah dekat gerainya. Pagi-pagi memang beratur dekat sini, geng. Selain daripada mihun, nasi lemak juga popular dekat sini. Lokasinya lah berhadapan dengan Speed Mart Puncak Saujana Kajang. Lauknya dekat sini pun ada pelbagai jenis. Korang jangan risau. Ada ayam masak merah, ada ayam goreng dan macam-macam lagi lah. Mihun goreng ni nampak macam biasa-biasa aja kan. Tapi bila korang dah makan, memang jadi, geng. Sedap ni ikut teka aku ya. Kalau nak berkena mihunnya, korang kena datang awal. Untuk hari ini aku ambil mihun dan juga paru goreng. Paru gorengnya ni makan dengan nasi lemaknya pun memang best. Kalau korang tengok rupa mihunnya ni nampak macam biasa-biasa je kan, pucat aja. Tapi jangan menilai buku daripada kulitnya. Untuk suapan pertama, memang mantap, geng. Untuk portion mihun dan juga parunya ni pun memang banyak. Kiranya kalau habis ni sampai ke tengah hari lah kenyangnya. Yang berada di sekitar dengannya pun tunggu lagi, geng. Boleh